Mula. Selamat petang kepada Cikgu Renly. Saya Lidia Karina Menar Sirai, nombor kad pengenalan 0608130054, angka giliran SS3115114. Guru pembimbing iaitu Renly Kemarin bin Sulfri. Pada petang ini saya akan membentangkan kajian saya itu. Tajuk kajian saya ialah kemudahan prasarana Taman Awan Sibu menyokong gaya hidup sehat dalam kalangan pelajar tingkatan 6 di SMK Sriwijaya. Pengenalan itu merujuk Kamus Dewan edisi keempat 2005. Prasarana bermaksud keseluruhan kemudahan dan perkhidmatan asas seperti kemudahan pengangkutan dan penghubungan, bekalan kuasa elektrik dan lain-lain yang perlu bagi pembangunan dan kemajuan infrastruktur. Prasarana juga mencakupi berbagai bentuk infrastruktur yang menjadi teras utama kepada kelancaran kehidupan seharian masyarakat. Dalam arti kata lain, prasarana boleh dibahagikan kepada beberapa kategori utama seperti kemudahan pengangkutan, bekalan air, elektrik, hubungan komunikasi, serta saluran rumahan. Kedua, merujuk Kamus Dewan edisi keempat, rekreasi bermaksud kegiatan yang menyeronokkan yang dapat menyegarkan kembali kesihatan badan dan melapangkan fikiran. Contohnya, berehat, mengisi masa lapang dan menghiburkan hati. Dengan ini, rekreasi dapat menyegarkan badan dan akal fikiran kita. Melalui rekreasi juga, individu dapat melarikan diri dari rutin harian yang sibuk dan dapat memberi ruang kepada diri untuk refleksi dan menenangkan diri. Rasional kajian, Taman Awan Sibu mendapat ramai sambutan dalam kalangan pelajar tingkatan 6 di SMK Sriwijaya berbanding tahun sebelumnya, kerana pelajar tingkatan 6 SMK Sriwijaya kurang menjadikan Taman Awan Sibu sebagai tempat untuk melakukan aktiviti rekreasi. Kepentingan kajian, hasil kajian ini dapat membantu menentukan sama ada suasana taman menyokong pembentukan hubungan sosial sehat dalam kalangan pelajar yang boleh menyumbang kepada kesihatan mental dan emosi mereka. Persoalan kajian, apakah jenis-jenis aktiviti rekreasi yang dijalankan oleh pelajar tingkatan 6 SMK Sriwijaya yang berkunjung ke Taman Awan Sibu? Apakah kesan aktiviti rekreasi di Taman Awan Sibu yang membentuk gaya hidup sehat dalam kalangan pelajar tingkatan 6 SMK Sriwijaya? Objektif kajian pula mengenal pasti jenis-jenis aktiviti rekreasi yang dijalankan oleh pelajar tingkatan 6 SMK Sriwijaya yang berkunjung ke Taman Awan Sibu. Kedua, mengkaji kesan-kesan aktiviti rekreasi di Taman Awan Sibu dalam membentuk gaya hidup sehat dalam kalangan pelajar tingkatan 6 di SMK Sriwijaya. Metodologi kajian, saya menggunakan 5 metode dalam melaksanakan kajian ini. Yang pertama, persempelan iaitu saya menghadirkan borang soal sidik kepada 30 responden iaitu pelajar tingkatan 6 di SMK Sriwijaya. Sampel kamu rawak mudah ke? Rawak mudah lah. Dengan menggunakan rawak mudah. Bagi saja asalkan dia pelajar tingkatan 6. Ya. Kamu tak tentukanlah dia kelas A, kelas B, kelas C, tak ada lah. Tidak. Selain itu, saya juga mengedarkan borang soal selidik kepada responden tadi. Yang ketiga, saya bagi melaksanakan kajian ini, saya menggunakan kaedah temu bual. Temu bual iaitu menemu bual tiga informan daripada pelajar tingkatan 6 yang pernah mengunjungi Taman Awan Sibu. Yang keempat, saya menggunakan kaedah pemerhatian dalam melaksanakan kajian ini. Itu saya pergi ke lokasi tersebut untuk memerhati tempat yang ingin saya kaji, itu Taman Awan Sibu. Selepas itu, saya menggunakan kaedah kepustakaan seperti internet, buku dan majalah untuk mendapatkan maklumat umum supaya kajian yang dilakukan oleh saya dapat dikaji dengan jelas dan tepat. Yang terakhir adalah penganalisisan data. Penganalisisan data dibuat daripada temu bual, kaedah soal sidik dan kaedah pemerhatian dan kaedah yang ditemukan daripada informan tersebut.
untuk mengumpul data-data bagi melaksanakan objektif kajian. Penganalisan data dibuat bagi menganalisis segala maklumat yang diperolehi menerusi soal selidik, membual, pemerhatian dan juga kajian kepustakaan. Guna perkataan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami lah, bagi pada dapatan kajian. Okey. Yang ini. Dapatan kajian yang pertama. Jelaskan kepada saya dapatan utama saja. Okey. Daripada untuk objektif 1 dan juga apa dapatan utama untuk objektif 2. Itu saja. Ringkas. Dapatan utama untuk objektif 1. Apa objektif 1 kamu? Itu jenis-jenis aktiviti edukasi yang dijalankan oleh pelajar tingkatan 6 SMK Sriwijaya yang berkunjung ke Taman Awam Sibu. Okey. Dapatan utama itu aktiviti keluarga. Responden telah menandakan yang berjumlah 26 orang responden. Salah tu, itu bukan ni dapatan utama, dominan tu. Saya suruh kamu jelaskan kepada saya adalah dapatan utama. Aktiviti mana dapatan utama kat situ? Aktiviti keluarga. Bukan. Kamu tengoklah kamu punya kajian, kamu tengok pun kamu tak tengok betul-betul. Itu kajian kamu, tapi kamu tengok betul-betul kamu punya jadual. Mana dapatan paling utama? Jogging dan lari. Kenapa? Sebab tafsiran peratusan dia tinggi. Tinggi dan dia paling Tinggi. Paling. Kenapa kamu suka ahli keluarga? Sebab aktiviti keluarga hanya 86. ya 26 orang saja. So, mula lagi sini. Dapatan utama. Dapatan utama bagi objektif pertama ialah jogging dan larian. Itu responden telah menandakan yang berjumlah 28 orang responden bersamaan dengan 93.3%. Okey ni. Dapatan pertama bagi objektif kedua itu kesan aktiviti rekreasi di Taman Awam Sibu dalam membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar tingkatan 6 di SMK Sriwijaya ialah meningkatkan kecergasan fizikal. Itu responden telah menandakan setuju yang berjumlah. Salah lagi kamu ni. Meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan. Itu responden telah menandakan setuju, itu berjumlah 27 orang responden bersamaan dengan 2.90%. Itu bukan peratus. Itu adalah tafsiran min. Bagi objektif 2 kesan aktiviti rekreasi di Taman Awam Sibu, berdasarkan daripada dapatan kajian, dan dapat dilihat bahawa kesan aktiviti rekreasi di Taman Awam Sibu kepada pelajar tingkatan 6 di SMK Sriwijaya yang paling utama adalah meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan. Hal ini dikatakan demikian kerana item ini, kesan ini mendapat bilangan responden yang menyatakan setuju seramai 27 orang berbanding dengan item-item lain. So item ini adalah item yang paling tinggi kerana tafsiran minnya juga berada pada tahap tertinggi dan mendapat jumlah julat tafsiran min sebanyak 2.90. Maka jelas menunjukkan bahawa kesan paling utama pelaksanaan aktiviti di Taman Awam Sibu kepada pelajar adalah meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan. Itu cara nak sampaikan. Betul tak? Guna ayat yang simple. Okey, kesan kedua yang tinggi adalah meningkatkan kecergasan fizikal. Item ini juga berada pada tafsiran min yang tinggi, tetapi bacaan jumlatnya hanyalah sekitar 2.83 dengan bilangan yang bersetuju hanyalah seramai 25 orang, kurang 2 daripada dapatan utama yang bernilai 27 orang. Cara nak sampaikanlah, cara nak sampaikan betul. Okey, kita rumusan je lah ni dia. Okey, teruskan dia.